Wahai anak murid sekalian, okey, anak murid kesayangan cikgu sekalian, hari ini kita ke subjek mata pelajaran lengkapkan peribahasa Melayu kita. Okey anak murid sekalian, boleh ya? Okey, jadi peribahasa Melayu yang bakal terpancar di dinding berikut ini, ada antara bahagian tu yang ada rongaknya. Sila harap maklum ya, ada yang rongak kosong ni tu. Jadi bahagian itulah yang di antara anak murid kesayangan cikgu sekalian yang berada di kelas ini perlu melengkapkannya. Macam boleh? Boleh semua? Sudah bersedia? Kita mulakan sekarang ya. Bunga bukan sekuntum, bukan seekor. Jadi siapa gerangan anak murid cikgu kat sini, di antara yang kat sini yang ingin mencuba untuk melengkapkan bahagian yang tu? Apakah yang tu? Bukan seekor. Ya Badrul? Badrul ingin mencuba ya? Badrul ingin cuba lengkapkan ya? Ya, saya tahu cikgu. Jawapan bagi untuk melengkapkan bahagian peribahasa Melayu tu, bunga bukan sekutum. Bunga bukan sekutum. Kambing bukan seekor. Itulah jawapan saya cikgu. Macam bijak tak anak murid cikgu? Cikgu nak bagi berapa markah cikgu? Bagilah dekat saya cikgu berapa markah cikgu? Salah Badrul. Salah tu. Itulah. Lain kali jangan terlampau yakin ya Badrul, anak murid. Aduh. Bukan kambing. Tak mengapa. Biar cikgu yang perbetulkan. Okey, biar cikgu yang menjelaskan dan memberitahu. Bukan setakat kepada Badrul, Iki Iban, malah kepada semua anak murid kesayangan cikgu di sini. Okey, dengarkan dengan teliti ya anak murid. Peribahasa Melayu berikut ini untuk lengkapkan bahagian yang ada bahagian ruang kosong tu adalah bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Itu yang tepat ya. Harap maklum semua. Bukan kambing yang macam Badrul kata. Siap tahu dia bukan ya. Bukan tau. Tolong jangan rosakkan peribahasa Melayu kita ya. Jangan buat cikgu marah ya. Harap maklum semua. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak Badrul di atas percobaannya.